Okay, hari ni kita punya cerita, kita nak convert. Aduh, jatuh pula. Macam mana nak convert tempat kereta ni, tempat tidur kita jadi tempat kerja pula. Aku dah custom siap. Aku beli mousepad ni, pak. Siap ada mousepad. Selesa tak? Selesa. Ni first day ni aku set up betul-betul untuk aku buat kerja. So ni aku dah test kat. Cabut. Tapi tak properly tested. Ni mahal kat ni, nampak macam biasa ni 70 lebih kat satu. Terpaksalah kau dah kau kerja ada kerja part time, tak boleh lah, memang kena beli lah bang. So dia boleh sakut sini. Ni monitor, second monitor. So kerja sini, so ada second. Review malam waktu malam macam mana setup. Okay, ni tingkap kita buka lah bagi angin. Kalau tak ada angin memang berkicap lah. So dia ada ni untuk malam ni, sebab kalau nak buat kerja lah, setup nak buat kerja. So kita ada tualan ni, kita letak sini sebagai lansir backup. Nanti mungkin akan beli lansir, tahu tengok keadaan. Tapi macam tualan ni dah okey dah, buat macam ni senang. Ni tualan ni beli kat Decathlon, microfiber cepat kering. Memang pakai tualan ni senang. So sangkut sini alang-alang boleh tu tak. So yang ni aku saja letak sini, so dia akan tarik udara luar, angin luar masuk dalam. Aku buka tingkap sini so, untuk pengaliran udara. Satu ni lah setup. So nice lah. Kalau pasal dia punya mouse ni boleh gerak daripada sini. Dia kena ni main, ni macam extend. So nice lah. Nanti aku tunjuk lah ni, sebab ni lampu dia cerah tak nampak. Tapi ok lah gunanya. Ni dia punya, kita punya ni EcoFlow. Memang padu, tak boleh dikatakan. Ni ok lah, dia guna makan banyak sebab kita pakai semua banyak. Ni untuk wifi. Ini wifi ni. Yang ni untuk yang ni penting tak? Saya try tengah hari petang tadi. Aku tak pasang ni berkicap. Sebab angin dia tak keluar. Kau nampak ni beli dari Shopee. Bagus kat benda ni. Dia sedut udara. Bagi keluar. So ada pengaliran udara lah. Udara masuk belah sini. Lepas tu dia keluar belah sana. Dia tarik. So ada sejuk sikit lah. Tak adalah panas.